Michael Burry. Dengar je nama ni, mesti terus teringat krisis keuangan 2008 kan? Dia ni dipuja macam seorang genius yang nampak apa yang orang lain tak nampak. Tapi, betul ke dia ni sehebat tu? Atau cerita dia sebenarnya lagi rumit? Jom kita bedah siasat, mitos dan realiti di sebalik legenda The Big Short ni. 825 juta dolar. Itulah keuntungan bersih yang satu orang ni buat dengan mempertaruhkan segalanya melawan seluruh dunia. Dan dia menang. Waktu semua orang kata dia gila, dia buat satu pertaruhan yang mengubah sejarah keuangan dunia. Okey, dalam perkongsian kali ni ada 4 benda kita nak tengok. Mula-mula kita layan dulu cerita legend The Big Short. Lepas tu kita bongkar realiti sebenar lepas 2008. Kita akan bandingkan style dia dengan yang lain dan akhir sekali apa pengajaran paling penting untuk kita semua. Kisah tahun 2008 ni, memang dramatik habis. Inilah yang membina reputasi Michael Burry ni seolah-olah dia seorang peramal ulung yang tak mungkin silap. Dia berani lawan sistem dan menang besar. Tapi, macam mana sebenarnya dia buat? Senjata pilihan Burry nama dia Credit Default Swap atau pendek kata CDS. Nak faham senang? Bayangkan ia macam beli insurans untuk pasaran perumahan. Dia bayar premium tiap-tiap bulan, seolah-olah dia bertaruh yang pasaran akan lingkup. Kalau betul ramalan dia, boom, dia dapat pampasan berbilion-bilion. Tapi kalau salah, duit premium tu hangus macam tu je. Tapi, kemenangan tu tak datang senang-senang tau. Sebelum pasaran tu betul-betul jatuh, ia terus naik. Dan pertaruhan Burry ni dah tunjuk kerugian atas kertas sebanyak 1.7 bilion dolar. Boleh bayang tak? Pelabur dia semua panik, panggil dia gila, suruh pulangkan duit. Tekanan dia waktu tu memang tak masuk akal. Kat sinilah pentingnya kita faham konsep rugi atas kertas ni. Warren tak adalah betul-betul hilang duit 1.7 bilion tu. Sama je macam kalau kita beli rumah harga 500,000, lepas tu nilainya jatuh jadi 200,000. Kita hanya betul-betul rugi kalau kita jual masa harga tengah jatuh tu kan. Warren tak jual, dia pegang, dia tahan. Dan bila pasaran akhirnya tumbang macam yang diramal, kerugian atas kertas tu terus bertukar jadi keuntungan bersih, 825 juta dolar. Memang tak boleh dinafikan. Kemenangan tahun 2008 tu memang epik. Tapi, soalan yang lebih penting ialah, adakah tu cuma nasib sekali seumur hidup ataupun dia memang ada kebolehan luar biasa untuk ramal pasaran secara konsisten? Kat sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Inilah soalan cepumasnya. Lepas menang besar tu, adakah Michael Burry terus menang dan menang? Jom kita tengok rekod dia. Dan inilah dia rekod prestasi Burry lepas 2008. Nampak tak corak dia? Dia ramal pasaran akan runtuh tahun 2015, tapi pasaran naik 11%. Dia ramal keruntuhan global 2017, pasaran naik lagi 19%. Dia short Tesla, saham Tesla pula yang melambung 80%. Dia tweet suruh semua orang jual awal 2023. Lepas tu dia sendiri mengaku silap bila pasaran naik 17%. Berkali-kali, ramalan kiamat dia tak menjadi dan sesiapa yang ikut dia terlepas peluang untung yang sangat besar. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Macam ni, Michael Burry ni selalunya betul tentang apa risiko yang ada dalam pasaran. Analisis dia memang tajam, tak boleh dinafikan. Tapi, dalam pelaburan, jadi betul tentang masalah saja tak cukup kalau masa kita salah. Dia ni selalu sangat terlalu awal dan sikap dia yang sentiasa pesimis atau kita panggil perma-bear ni dah buatkan dia dan pengikutnya terlepas banyak gila peluang. Okey, kalau strategi Burry ni macam roller coaster, apa alternatif yang ada? Jom kita bandingkan cara dia dengan seorang lagi legend, Warren Buffett. Ini macam pertembungan dua falsafah yang sangat berbeza. Pelari pecut lawan pelari maraton. Michael Burry ni, dia pelari pecut. Dia kejar kemenangan besar yang jarang-jarang berlaku. Macam nak menang jackpot. Strategi dia memang berisiko tinggi dan perlukan mental yang kental gila. Sebaliknya, Warren Buffett ni pelari maraton. Dia tak kejar kemenangan sekelip mata. Fokus dia, kumpul kekayaan sikit demi sikit secara perlahan, stabil dan konsisten dengan melabur dalam syarikat-syarikat yang bagus. Tengok simulasi ni. Katalah kita ada RM10,000. Kalau ikut style Buffett, secara konsisten, duit tu boleh berkembang jadi lebih kurang RM82,000. Kalau ikut style Burry, hasilnya tak menentu.
Mungkin boleh dapat RM110,000 kalau nasib kita baik gila dengan timing. Tapi, kemungkinan besar kita boleh hilang hampir semua modal kita. Satu jalan yang tenang, satu lagi jalan yang huru-hara. Carta ni dah jelaskan semuanya kan? Pendekatan Buffett bagi hasil yang stabil dan boleh dijangka. Pendekatan Burry pula, julatnya sangat luas. Boleh menang besar, boleh juga kalah teruk. Inilah bezanya antara membina kekayaan dengan kepastian dan berjudi. Jadi, lepas kita dah tengok kisah legenda dia, realiti sebenar dan perbandingan ni, apa sebenarnya pengajaran untuk kita? Macam mana kita nak guna semua ni untuk buat keputusan yang lebih bijak? Sebenarnya, untuk 99% orang macam kita, jalan yang ditunjukkan oleh Warren Buffett tu adalah pilihan yang paling logik. Ia membina kekayaan secara terbukti dan sistematik tanpa stres yang melampau. Kemenangan Burry pada 2008 tu, ia satu anomali, satu keajaiban yang sangat jarang berlaku. Kalau kita cuba nak jadi the next Michael Burry, ia samalah macam kita cuba nak menang loteri. Kemungkinan untuk berjaya sangat-sangat tipis. Jadi, apa yang anda perlu pegang? Nombor 1, buat keputusan berdasarkan kajian, bukan sebab tajuk berita yang gempak. Nombor 2, cerita yang paling best didengar tak semestinya strategi yang terbaik. Dan yang paling penting sekali, kekayaan sejati dibina melalui disiplin dan kesabaran, bukan dengan tunggu ramalan kiamat jadi betul. Akhir sekali, kita semua kena tanya diri sendiri, adakah anda mahu membina kekayaan melalui kesabaran yang terbukti atau dengan mengejar ramalan yang tak menentu? Jawapan anda akan tentukan hala tuju kewangan anda. Pilihan di tangan anda.